Oh ya. Okay, selamat pagi. Hari ini saya berada di Enforce, Kota Sentosa, Batu Tujuh. Saya nak memaparkan, menunjukkan sebuah motosikal skuter yang baru sampai ke Kuching, iaitu QJ Moto Fortress 350cc. Jadi kita nak lihat secara lebih dekat mengenai motor ini supaya kita lebih kenal, supaya kita dapat buat keputusan sama ada nak beli atau tidak motor ini. Jom kita lihat motor itu ada di sana. Okay, ini rupa QJ Moto Fortress dengan adanya penunggang di atas. Anda boleh lihat tidak terlalu tinggi, saiz besar daripada penunggang dia. Okay, dari depan. Okay, motor tetap besar daripada penunggang. Dari belakang
Okay, nampak besar daripada penunggang. So motor ni memang win dari segi saiz lah. Saiz dia besar. Anda boleh nampak di sini. Riding position tegak. Jarak handle dengan body cukup. Kan selesa kan bro? Selesa. Dia tak jauh. Jadi anda tak rasa pressure lah. Okay, seat macam mana bro? Seat selesa, empuk. Tidak Nyaman. terlalu terkangkang? Tidak. Kecil kan? Okey. So inilah rupa dia. Okey, inilah dia motor yang saya akan tunjukkan hari ini, iaitu QJ Motor Fortress bersisi 350. Jadi kalau anda nak pastikan motor ni QJ Motor, dia ada logo di sini. Juga Fortress di sini tulis 350. Okey, motor ni menggunakan belting ada dalam sana, dan anda boleh lihat warna yang dipaparkan di sini adalah warna hitam, dan dia adalah matte black sebenarnya, dan saiz dari segi saiz memang besar. Kita lihat exhaust dari sini. Okey, ini adalah exhaust dia. Tabung dia agak besar juga, dan dia ada protection lah. Kalau exhaust ni dah panas, kita ada protection di sini. So memang kaki kita selamat. Dan yang saya suka adalah footrest penumpang ini. Anda tak perlu lagi tolak ke dalam atau keluarkan, tapi saiz dia adalah besar di sini, sesuai untuk letak tapak kaki. Sudah pastinya tak akan tergelincir ya. Dan kita lihat juga saiz untuk penunggang. Footrest ini bersaiz sederhana dan sedikit protection untuk kaki, sebab ini cover ni dia terkeluar. Dan boleh letak kaki di sini. Kalau anda keletihan boleh letak kaki di sini dan juga di sini. So ada dua kedudukan tapak kaki yang anda boleh letak di motosikal ini. So saya tunjukkan di bahagian hadapan. Okay, seperti anda lihat di sini, dia mempunyai visor, dan kelebihan visor ini saiz dia besar dan juga boleh bergerak daripada atas dan ke bawah. Okay, ketika kita on kunci ini, dia akan naik, dan kalau kita off engine, visor dia akan turun. Namun demikian, dalam keadaan on, kita boleh adjust gunakan butang ni, turun dan naik. Okey, naik, turun, naik, turun. Okey, so ia adalah adjustable, dan lampu fully LED, dan ia ditelingi dengan day running light di sini di bahagian atas. Dan anda boleh lihat di sini ada dashcam di bahagian depan. Kita tengok belakang ada dashcam atau tidak. Okey, ini bahagian belakang ada dashcam. So depan dan belakang ada dashcam. Dan lampu brake di belakang berbentuk U. Agak slim saja rupa dia sini, tapi jelaslah. Mungkin dalam kamera dia berwarna orange, tapi di mata kasar sebenarnya berwarna merah. Dia ditangi dengan absorber. Ada dual di sini, kanan, kiri. Okey, untuk bahagian tayar, saiz rim depan adalah 15. Ditangi dengan dual disc brake kiri dan kanan, dan menggunakan brake caliper by Bree. Bagi yang tak pasti, by Bree ni dia sama family dengan Brembo dan ia menggunakan sistem brake ABS. Dan di bawah sini anda boleh lihat, di belakang dia adalah menggunakan sistem liquid cool juga. Okey, ini pula bahagian belakang. Tayar rim adalah bersaiz 14, menggunakan disc brake juga. Brake caliper juga adalah by Bree ya. Jadi tak ada masalah, depan belakang semua by Bree. Ini pula signal light dia besar ni. So kalau nak belok ke kiri kanan, saya pasti orang akan nampak. Cuba kita test. Anda setuju dengan saya? Besar kan? Ni tak lalang. Kita tengok di belakang, agak besar juga signal light dia. Oh, boleh silau mata ni. Kalau driver tak nampak, memang mustahil lah.
Okey, untuk melihat bahagian seat dia pula. Sebelum itu kita nampak di sini, ni adalah untuk luggage luggage rack, dan juga untuk anda tolak motor lah. So adakah dapat masuk helmet? Berapa biji boleh masuk? Kita lihat. Okey, untuk buka seat ini dia gunakan apa kita panggil ni bro? NFC card. NFC card. Berapa kali? 2 saat. Oh, 2 saat. Okey. So dah buka dah. Tengok helmet yang dapat masuk. Ini full face, ini open face. Tapi kita dah try tadi, dia bergantung dengan size open face jugalah. Tak semua open face dapat. Yang ni dapat. Bergantung dengan size. Yang ini tak ada masalah. Full face, open face pun dapat masuk di belakang ini. So sekiranya anda ada passenger, boleh bawa 2 helmet dan simpan. Jadi lebih selamat kan, tak perlu bawa bag. Cuma limitation dia ini tak dapat angkat atau tolak sampai ke depan. Tapi ia mempunyai kelebihan, iaitu ia ada damper. Kelebihan damper ni untuk memastikan seat ni tak jatuh, dan ialah untuk keselamatan lah basically ya. Jadi kalau kita tutup pun dia tak mengejut. Dia slow. Akan ada bunyi tag di sini untuk menunjukkan dia adalah sudah selamat lock. Okey, sekarang kita tengok meter pula. Meter TFT 7 inci. Kalau tak silap saya, ini night mode ni. Jadi untuk ubah ni, anda guna sini ada enter, sini ada select. Jadi kalau kita enter, dia akan ada paparan untuk pilihan anda lah. Di sini boleh tukar interface, set jam. Dia datang balik beberapa saat ni. Tekan lagi. Okey, kalau dia idle, dia akan balik kepada asal lah. Boleh connect dengan Bluetooth. Tayar hilang balik. Okey, dikatakan motor ni special. Dia ada tire pressure indicator di sini. Jadi kalau tayar kurang angin, boleh cek. Balik. Okey, dan yang saya suka adalah handle ni boleh dipanaskan. Sekiranya anda berjalan dalam keadaan sejuk, hujan waktu malam, dengan menekan ada satu butang di sini, dia akan keluar warna, dan dia ada beberapa peringkat kepanasan. Ini biru, hijau terang, hijau. Ini macam purple pun ada, dan ini merah yang paling panas. Jadi anda boleh rasakan grip ini, dia akan jadi panas. Horn dia macam mana bunyi? Alang-alang kita ada sini ya. Kita tekan ni. Kuat. Horn dia kuat. Dan bunyi enjin pula macam mana? Kita pergi di sini. Ini adalah electric starter. Right. Bunyi dia okey. Dia tak terlalu kuat, tapi sesuai dengan bunyi skuter. Pengetahuan anda, enjin ini adalah enjin 1 silinder, dan kapasiti minyak dia adalah 14 liter di sini ya. Kita isi minyak di sini. Okey, saya dah tunjukkan spek motor ni tadi kepada anda. Untuk lebih detail anda boleh search lagi ya. Jadi ini yang saya nampak, ini yang saya tunjukkan. Sekiranya anda berminat untuk membeli motor ni, boleh datang ke M4 sendiri, jumpa dengan sales advisor di sini. Harga dia cash lah yang mereka tawarkan adalah 26,700. So kontak mereka, nama mereka semua ada di bawah deskripsi. Okey, so jangan lupa klik like, subscribe dan komen.